Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy Syed Ismail Shalam. Kita ada sebuah Honda FC okay. So owner datang kat sini adalah dia upgrade dia punya tinted di bahagian depan Chameleon Blue 50 kegelapan. Okay. So korang boleh nampak kat sini sangat nilai and then sangat-sangat cantik and then premium. Still lagi boleh nampak kat dalam. Alright. So ini spek pun ramai juga tanya, bang ikut JPJ punya spek tu. Kalau kata takut JPJ punya spek, tak payah pakai Chameleon lah. Betul? Pakai yang standard punya. Alright. So kita tengok di bahagian dalam macam mana, jelas tak jelas, clear tak clear. Nampak? So korang boleh nilai and then tengok sendirilah. Sangat-sangat jelas, clear and then takkan bahang. Sebab apa? IRR dan juga UV dia kita bagi tahu 99%. Alright. So korang geng-geng Honda yang tak tahu nak pasang dekat mana Chameleon, blue, red, gold ataupun neon, boleh hadir di Fancy Syed Ismail Shalam. Kita akan bagi harga special dan juga warranty yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay? Ngam. See you. Ciao.